Hi guys, welcome to my channel. Dalam vlog bulan Ramadan bagi resepi di bulan puasa, hari ni kita nak share resepi nasi minyak untuk juada berbuka puasa. Okay, untuk nasi minyak ni, please share the video, okay? For the first thing first, kita sediakan pan. Kita tumiskan minyak sapi ataupun plantar atau margarine lah kalau for those yang tak ada minyak sapi. So minyak sapi ni kalau boleh, kalau ada is better because dia bau dia sangat wangi dan sangat sedap untuk makan nasi minyak tu dan dia menaikkan aroma nasi minyak lah. Okay. Then kita tambahkan sedikit minyak sorry tau video ni aku serta lebih minyak masak for 2 cawan nasi, lebih kurang 3 sudu besar atau 4 sudu besar minyak masak. Okay, seterusnya kita boleh tumiskan bahan-bahan seperti daun pandan. Daun pandan lebih kurang 2 ikat, kayu manis, bunga lawang, buah pelaga dan juga cengkeh. Lebih kurang 2 biji macam tu saja. Kalau masak dalam kuantiti banyak, boleh lebihkan lebih kurang 3 ke 4. Jangan terlalu banyak pula. Okay. Dan kita masukkan juga daun kari bagi menaikkan aroma bahan tumis kita tadi. Lepas tu masukkan juga bawang merah dalam 2 biji dan kita mayang halus, 2 ulas bawang putih dan juga lebih kurang 1 inci atau setengah inci halia yang dipotong lebar-lebar lah. Senang kita nak makan nanti, nak identify. Kadang-kadang kita tergigit halia tu kan, potong seperti nak makan nasi. Kita tumis sehingga bahan-bahan tumisan ni lebih layu dan juga naik bau. Kalau tuan-tuan perempuan nak masak dalam kuantiti yang banyak, bolehlah blend bawang merah dan juga halia. Okay, untuk nak menaikkan lagi rasa nasi minyak tersebut lah. So, last tu yang saya masukkan tu adalah berwarna kuning ataupun serbuk kunyit. Kalau tak ada warna kuning tak apa, boleh masukkan serbuk kunyit. Lepas tu kita masukkan susu cair, krima sejat daripada Marigo ni. Kalau tak ada susu sejat, boleh pakai susu lain ke? Boleh, susu kotak. Susu kotak tapi tak pernah try lagi lah. Susu macam susu Dutch Lady tu tak pernah try. Tapi so far kita pakai susu sejat. You boleh cuba. Jangan pakai santan pula, tak jadi. Nanti jadi nasi lemak. Okay guys. Kita tumiskan sehingga dia mendidih. Boleh tambahkan sedikit serbuk kunyit ya. Kita masukkan lebih kurang 3 atau 2 cawan beras ni. Lebih kurang macam ni lah. Yang ini saya guna beras biasa saja. So untuk beras biasa kita masak seperti biasa je. Okay. Kita tumis, tambahkan lagi serbuk kunyit dan kita gaul lah. Laju terskip pula. Bila kita dah tumis cantik macam ni dan naik minyak, serbuk kunyit tu tambahlah sekali. So nanti kalau boleh, kalau tumis tu jangan masukkan kunyit dengan beras. Kunyit tu kita kalau katakan tak cukup warna, kita boleh letakkan kemudian. Jangan buat macam ni sebab ada masalah sikit sebab warna dia tak apa nak sekata. Okay, so kita masukkan dalam periuk nasi. Okay. Nanti kalau warna tu tak apa nak cantik kuning, boleh masukkan air. Kita masukkan air, kita gaul sehingga warna kuning tadi tu sebatilah. Kalau tidak dia akan tompok kuning sana, tompok kuning sini. Kalau nak buat nasi hujan panas bolehlah. Cuma nasi hujan panas kita masukkan pewarna bila dah masak nasi untuk keep warm, kita masukkan pewarna hijau, oranye dan kuning. Okay, untuk nasi minyak kita hanya pakai warna kuning sahaja ataupun boleh guna serbuk kunyit. Kita masak sukatan air macam biasa saja, cuma kena kurangkan sedikit air sebab kita dah tumis nasi minyak tadi tu, tumis beras tu dalam kuali tadi kan. Takut terlembih-lembih ataupun nasi tu terlampau hancur. So kita masak dalam periuk nasi seperti biasa. Bila dah masak nanti, kita boleh gaul lah. Yang ini saya masukkan kurma sebab tak suka letak gajus ataupun kismis bila makan nasi berwarna. Saya tak akan ambil. Okay, so kita masukkan sikit kismis lah untuk kismis pula.
kita masukkan apa tadi? Kurma untuk rasa manis-manis je lah. Jangan lupa ya tambahkan garam, lupa nak beritahu. Garam sedikit dan juga serbuk rasa. So for those anak yang tak suka makan lauk tu, makan nasi minyak ni, dia lebih rasa, ada rasa lah. So kita gaul dia daripada bawah tu supaya dia tidak berkerak. Dan tambah lagi keep warm lah sehingga dia nasi ni masak cantik, seketul macam ni. Tak ada masalah pun kalau pakai beras biasa. Kita sambung keep warmkan dia. Cantik dah warna dia. Tutup dulu. Nampak je warna tak kuning tapi kuning sebenarnya guys. Okey, inilah nasi minyak yang saya buat sebentar tadi. Nak makan bersama ayam masak merah. Saya taburkan sedikit bawang goreng. So simpan resipi ni untuk open house masa hari raya nanti. Sesuai untuk makan masa jamuan ataupun dia open house nanti sama hari raya.